Assalamualaikum dan salam bahasa saudara. Hari ini saya berada di Rumah Sri Kenangan Ceras pada 23 Ramadan menjadi detik untuk kami bersama ikhlas.com akan menyantuni warga-warga yang mempunyai pengalaman hidup yang lebih berbanding kita untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang kisah hidup mereka. Jaga diri baik-baik, kuatkan iman, jangan tinggal solat, buat apa yang disuruh, jangan buat apa yang dilarang. Ya. Jadi kalau Acik selalu dengan kawan-kawan, kalau dekat sini buat apa je? Kami selalunya buat fisioterapi sebab kami suka berjalan. Landscaping di sini cantik. Itu saya sebenarnya bercita-cita juga teringin nak cubalah menginap 1-2 malam kan dekat sini. Boleh ke Acik? Boleh request dengan pengurusan? Boleh juga InsyaAllah boleh. Saya ingat orang yang kuat-kuat macam Acik je boleh duduk sini. Saya yang tak kuat ni pun boleh duduk sini juga. Pakcik tak bukan kuat mana pun. Acik kuat lah ni. Kuat makan. Nanti kalau raya nanti Acik teringin nak makan apa? Pakcik suka lemang, ketupat, kuih baulu. Jadi setiap tahun adalah lemang ketupat ada, dekat sini? sate semua ada. Sini makanan mewah. Mewah, rezeki Allah bagi kan. Acik macam mana? Suka duduk sini? I'm so happy here. There's no reason for me to leave. Tapi pakcik ada berita duka cita. Apa tu, pakcik akan mengerjakan umrah 18 hari bulan ni. Kenapa duka cita pula Acik? Tak beraya di Malaysia. Oh, bagi saya itu suka cita lah Acik. Alhamdulillah jemputan Allah SWT. Jemputan. Nanti macam mana Acik? Hari raya dekat sana tak ada anak-anak? Tak ada keluarga? Tak apa, kita ada gadget canggih. Kita boleh video call. Video call? Yes. Pagi raya nanti, apa pesanan yang Acik nak sampaikan pertama kali pada anak-anak Acik melalui kamera tu? Pakcik akan kata kepada mereka, jaga diri baik-baik, kuatkan iman, jangan tinggal solat, buat apa yang disuruh, jangan buat apa yang dilarang. Yes. Acik umur berapa? 73. 73? Masih kuat berjalan lagi tengok tadi. Dulu tak kuat, masa dulu datang makcik tak boleh nak jalan, tongkat semua. Kalau raya apa Acik tak balik kampung? Kadang balik. Tahu, tapi kalau balik pun makcik kaya sini dulu. Macam raya ni antara yang paling Acik rindu apa? Yang Acik akan ingat? Buat kuih kan. Buat kuih. Macam sini Acik tak boleh buat kuih? Tak ada lah. Nanti macam mana Acik punya raya? Biasa dengan kawan-kawan semua. Keluarga ada datang? Kadang datang. Saya makcik tak ada keluarga, saudara. Dia datang. Kadang saya tak balik, dia datang. Raya sini saya rasa. Raya sini? Anak-anak masih ada? Tak ada. Tak ada anak. Memang tak ada anak? Tak ada. Adik-beradik ke? Tak ada, macam seorang. Bermakna yang ada ni lah saudara mara. Rapatlah dengan dia kan. Tapi yang pasti lebih seronok beraya dengan ni lah kawan-kawan sini kan? Kawan lah dulu. Acik ada tak pesanan yang Acik boleh tinggalkan untuk keluarga Acik ke? Untuk saudara mara? Kepada keluarga di kampung, selamat raya, mahal batin. Kalau senang datanglah. Itu je lah.